Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, peace, konyo and greetings. Kembali bersama saya Syafiq Ashraf. Terima kasih kerana sudi menonton vlog istimewa ini. Seperti biasa, silalah tekan butang like, share, subscribe serta butang notifikasi untuk mendapat pemberitahuan setiap kali saya membuat naik video yang terbaru. Baiklah, vlog ini seperti yang saya katakan baku sangat, agak istimewa sebab ini adalah vlog yang agak berbeza daripada travelog solo saya yang sebelum ini. Kalau anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh tengok di sinilah untuk senarai dan juga bingkisan menarik di luar negara. Kali ini vlog saya ini adalah satu daripada dua vlog istimewa sebab tahun ini, tahun 2026 ialah tahun melawat Johor. Kejap. Tahun melawat Johor. Jadi vlog ini akan didedikasikan untuk perjalanan saya ke semua 10 buah daerah di negeri ini. Kita akan bermula di mana? Anda kena tengoklah. Tapi saya rasa saya akan menyusun daerah-daerah ini mengikut perjalanan saya lah. Dan saya harus ingatkan, vlog ini adalah saya rakam secara berkala, bukan berterusan. Sebab kalau nak meneroka 10 daerah dalam masa sehari memang agak mustahil. Jadi ia akan berlompat-lompat lah garis masanya. Tapi tak apa, sebab apa yang penting adalah saya membawa anda ke 10 daerah ini, meneroka satu lokasi ikonik di setiap daerah. Sebab kalau nak pergi banyak-banyak tempat pun tak larat juga rasanya. Jadi apa yang penting ialah ini adalah misi peribadi saya untuk melawat ke semua 10 buah daerah di negeri Johor sempena tahun melawat Johor 2026. Dan anda akan melihat saya berpakaian baju Melayu Teluk Belanga yang sememangnya menjadi identiti negeri inilah. Jadi tanpa melengahkan masa, ayo kita mulakan kembara #MehLahJohor. Baiklah, saya kini berada di daerah yang pertama, iaitu Batu Pahat. Seperti yang anda boleh lihat di belakang ini, inilah adalah tugu Batu Pahat di dataran Penggaram, betul-betul di tengah bandar. Daerah ini memiliki populasi kira-kira 500,000 orang penduduk. Monumen ini sebenarnya dibina bagi memperingati nama Batu Pahat ini sendiri, iaitu batu yang dipahat. Sudah jelas, sudah terang lagi bersuluh. Ada dua versi kenapa nama ini diambil. Versi yang pertama adalah sempena nama perigi batu yang dipahat oleh tentera Siam ketika mereka menduduki kawasan pesisir pantai daerah ini. Versi yang kedua pula adalah sempena batu yang dipahat di muara sungai Batu Pahat. Dan batu-batu itu digunakan bagi membina kota Formosa di Melaka yang diambil oleh tentera Portugis lah. Dan di dataran Penggaram ini, selain daripada monumen ini, di sebelahnya adalah stadium mini Batu Pahat yang digunakan bagi acara sukan dan juga kerajaan besar seperti Hari Kebangsaan yang diadakan di sini pada setiap tahun. Kalau anda datang ke Batu Pahat, jangan lupa untuk mencuba nasi biryani gam. Itu adalah makanan ikonik di daerah ini. Gabungan elemen Arab dan juga Melayu Johor yang semestinya menjadi tumpuan mereka yang datang ke sini lah. Ada bermacam-macam restoran biryani gam di Johor, di Batu Pahat ini. Tanyalah orang tempatan yang mana yang terbaik dan paling sedap, sebab rasa itu adalah subjektif kan. Tapi tak apa, yang penting kalau anda datang ke Batu Pahat, anda akan dapat melihat betapa banyaknya kilang. Sebab daerah Batu Pahat ini adalah
boleh dikatakan kuasa besar sektor perindustrian ataupun industrial powerhouse. Kalau anda lalu kawasan Tongkang Pecah, memang anda akan jumpa kilang syarikat yang ternama di Malaysia. Snack, Munchies, Biskut Hapseng, Roti 7 Days dan bermacam-macam lagi. Ya, memang itu adalah kekuatan ekonomi utama daerah Batu Pahat ini. Baiklah, saya kini berada di daerah yang seterusnya, iaitu daerah Johor Bahru, ibu negeri bagi negeri Johor Darul Ta'zim ini. Ia memiliki populasi kira-kira 1.7 juta orang dan Bandaraya Johor Bahru sendiri diangkat ataupun diisytiharkan sebagai sebuah bandaraya secara rasmi pada 1994, menjadikan Johor Bahru sebaya dengan saya. Jadi antara tarikan utama di daerah Johor Bahru ini semestinya Legoland Malaysia. Taman tema Legoland pertama di Asia dibuka pada September 2012. Pada mulanya cuma ada Taman Tema Legoland, tapi sekarang ia dah ada Sea Life Legoland dan juga Hotel Legoland di belakang inilah. Selain daripada Legoland, memang di Johor Bahru ni banyaklah tarikan kalau anda nak pergi. Ada Stadium Sultan Ibrahim kalau anda minat bola. Di tengah-tengah pusat bandar Johor Bahru sendiri ada Istana Besar, ada bangunan Sultan Ibrahim, Masjid Sultan Abu Bakar, Zoo Johor yang baru saja dinaik taraf, Museum Tokoh juga baru dinaik taraf, ada Kota Jail baru dinaik taraf juga, iaitu bekas penjara Jalan Air Molek lah. Bermacam-macam lagi tarikan yang anda boleh datang untuk kunjungi di Johor Bahru ini. Memang akan anda takkan kehabisan aktiviti lah untuk dilakukan semasa anda di Johor Bahru ini. Selain daripada Legoland, di kawasan Iskandar Puteri ini ada pelabuhan ataupun Puteri Harbour, dan di Iskandar Puteri lah terletaknya bangunan pentadbiran Kerajaan Negeri Johor. Jadi kalau anda datang ke Johor Bahru, jangan lupa tinggal ke Legoland. Kalau tak nak masuk pun boleh ambil gambar. Dan anda boleh pergi ke Hotel Legoland. Di bahagian bawah tu ada kedai Lego kalau anda nak membeli cenderamata. Baiklah, saya kini sudah pun tiba di daerah yang seterusnya, iaitu Kluang. Saya sekarang berada di laman rel mahkota, betul-betul terletak bersebelahan dengan stesen
kereta api baru Kluang lah. Kalau nak tahu, mungkin ada yang sudah pun memahami dan juga mengenali Kluang ini. Nama Kluang ini adalah nama kelawar buah yang banyak berkeliaran di tempat ini lah. Itulah sebabnya namanya Kluang. Populasi Kluang adalah 320,000 orang kira-kira, dan kedudukannya di tengah-tengah negeri Johor menjadikan Kluang sebagai sebuah daerah yang strategi, bukan sahaja dari segi pengangkutan, malah pertahanan juga. Kalau anda naik kereta api atau ETS menuju ke Kluang, anda akan nampak ada satu kem tentera yang dilengkapi dengan padang terbang juga. Sebab ya, kalau anda tengok peta Johor, Kluang memang terletak di tengah-tengah negeri ini. Dan Kluang ini ataupun bandar Kluang ini dikenali sebagai bandar rel disebabkan betapa signifikannya kedudukan Kluang ini seperti yang saya sebutkan tadi. Dan sebut pasal kereta api Kluang, kopi ataupun kedai kopi kereta api Kluang, Kluang Railway Coffee adalah kedai kopi kereta api tertua di Malaysia dan menjadi tumpuan utama mereka yang datang ke bandar Kluang ini. Kalau anda datang ke sini, nikmati kopinya dan juga roti bakar yang disediakan panas-panas dan dibakar menggunakan batu arang. Itu yang menjadikannya lebih sedap. Jadi kalau anda datang ke Kluang, datanglah ke laman Rail Mahkota dan cuba kopi serta roti bakar di kafe stesen ini. Baiklah, saya kini berada di daerah yang seterusnya iaitu Kota Tinggi, dan di belakang saya ini adalah kawasan Muzium Nelayan Tanjung Balau. Daerah Kota Tinggi ini memiliki populasi kira kurang 60,000 orang dan ia amat signifikan dalam sejarah negeri Johor sebab di daerah Kota Tinggi lah terletaknya pusat pemerintahan Kerajaan Johor lama di tebing Sungai Johor. Sebablah namanya Kota Tinggi, sebab kota pemerintahannya terletak di tebing sungai yang tinggi. Di daerah Kota Tinggi ini selain daripada monumen ataupun tinggalan sejarahnya, sudah semestinya tarikan utama pengunjung ke daerah ini ialah Desaru, pantai peranginannya memangnya ternama di Malaysia ini. Jadi kalau anda nak datang ke Kota Tinggi ini memang jauh jaraknya dan perjalanannya memang akan mengambil masa, tetapi percayalah, sebaik saja anda tiba di Tanjung Balau ataupun Desaru, anda pasti akan rasa berbaloi lah. Dan bercakap pasal Kota Tinggi, di Tanjung Sedili ataupun Kuala Sedili lah lahirnya Allahyarham Usman Awang, salah seorang sastrawan termasyhur negara ini, dan beliau menjadi ikon kebanggaan di Kota Tinggi ini.
Baiklah, saya kini berada di daerah yang seterusnya, iaitu daerah Kulai, yang sebelum ni dikenali sebagai daerah Kulai Jaya. Ia memiliki populasi kira-kira 330,000 penduduk dan ia diisytiharkan sebagai sebuah daerah pada Jun 2008 sebagai pecahan daripada daerah Johor Bahru yang semakin padat dari segi populasi. Nama Kulai ni, kalau anda nak tahu, ia dikamirkan daripada istilah Hokkien atau Cantonese, Giulai, yang bermaksud kura-kura datang. Sebab kalau tiba musim hujan, banyak kura-kura akan naik ke darat lah di kawasan ini. Dan apa yang menarik di daerah Kulai ini, semestinya Johor Premium Outlets, sebuah kawasan membeli belah yang amat terkenal. Dan di Kulai inilah terletaknya gerbang ke negeri Johor melalui jalan udara. Sebab di sinilah terletaknya lapangan terbang antarabangsa Senai. Jadi luangkan masa untuk membeli belah di Johor Premium Outlets ni di dalam daerah Kulai Jaya. Baiklah, saya kini berada di daerah yang seterusnya, iaitu daerah Mersing, sebuah daerah yang terkenal dengan pantai dan pulaunya. Ia memiliki populasi kira-kira kurang daripada 70,000 orang. Tapi inilah antara daerah yang terbesar di Johor. Dan memang daerah Mersing ini dikenali sebagai daerah pelancongan lestari kerana memang sektor pelancongannya merupakan sektor ekonomi yang utama lah. Kalau anda boleh lihat di pantai bandar Mersing ini, tempat saya berada sekarang, anda boleh lihat beberapa pulau yang anda boleh kunjungi dari perairan ataupun dari jeti utama Mersing lah, sama ada di bandar ataupun di Tanjung Leman. Selain daripada pulau-pulau dan juga pantai, daerah Mersing ini juga ada Taman Negara Endau Rompin, yang mana taman tersebut terletak di sepadan Pahang dan Johor. Jadi kalau anda nak meneroka alam semula jadi, memang daerah Mersing lah daerah yang amat sesuai untuk anda kunjungi bila anda berada di Johor. Memang kawasan pantainya amat cantik, tenang, walaupun hari ini hujung minggu, mungkin sebab tengah hari kan. Jadi kalau anda nak berkunjung ke pulau-pulau yang terdapat di Johor, macam Pulau Aur, Pulau Pemanggil, memangnya anda kena naik bot atau feri dari jeti di daerah Mersing ini. Datang yang tak datang, kalau anda nak mencuba makanan laut di Mersing ni pun boleh, sebab di sini perusahaan keropoknya pun boleh tahan. Sebab Mersing pun adalah sebahagian daripada ECR, koridor ekonomi pantai timur. Jadi memang ada sangkut pautlah dengan ekonomi tipikal yang anda boleh lihat di negeri-negeri pantai timur semenanjung Malaysia.
Baiklah, saya kini berada di daerah yang seterusnya, iaitu daerah Muar atau daerah Muar, mengikut bahasa orang tempatan lah. Populasinya kira-kira antara 130 hingga 160 ribu. Di sinilah saya menghabiskan masa 2 tahun di sekolah menengah sains Muar, walaupun secara teknikalnya sekarang ia berada dalam daerah Tangkah. Tapi saya banyak menghabiskan masa di bandar ni lah. Jadi daerah Muar ini agak istimewa kerana bandar Muar ini sendiri diiktiraf sebagai bandar diraja pada 2012. Walaupun ia sudah memegang status sebagai bandar Maharani sejak 1880-an lagi, disebabkan kedudukannya yang sering menjadi pertinggahan golongan diraja negeri Johor lah. Dan apa yang menariknya, bandar Muar ini pernah diiktiraf sebagai bandar terbersih ASEAN. Saya tak ingat tahun bila, tapi dengan keberadaan kawasan seperti Laman Seni Muar, tempat yang saya berada sekarang ini, ia menjadi tarikan pelancong, terutamanya mereka yang nak mengenali lebih lanjut dengan warisan budaya Muar yang begitu dekat dengan jiwa rakyat Johor lah. Sebab Muar ini boleh dikatakan tempat di mana berkembangnya tradisi Ghazal dan Zapin, kalau nak diikutkan lah. Kalau anda datang ke Muar, memang tak sah kalau tak mencuba apa? Mi Bandung, Mi Bandung Muar. Ada bermacam-macam kedai yang anda boleh cuba di Tanjung Emas, di Tanjung Agas pun boleh. Mi Bandung ni anda kena rasai sendirilah. Mungkin di tempat lain ada versinya, tapi versi yang paling sedap semestinya di Muar inilah. Dan kalau anda datang ke Muar pada waktu pagi, sarapannya bukan biasa-biasa. Kita bersarapan dengan sate kalau pagi-pagi bila anda berada di Muar ini. Selain daripada Laman Seni ini, di Muar ini ada tarikan lain seperti dataran Tanjung Emas. Di situ anda boleh jumpa replika kepala lokomotif. Sebab dulu di Muar ini ada laluan ataupun landasan kereta api, tapi sekarang dah tak berfungsi lah. Bermacam-macam lagi tempat yang anda boleh kunjungi di daerah Muar ini. Baiklah, kini kita berada di daerah yang seterusnya, iaitu daerah Pontian. Ia memiliki populasi kira-kira 170,000 orang. Dan di sini, di mana saya berada sekarang, ialah titik paling selatan di Tanah Besar Asia, iaitu di Taman Negara Tanjung Piai. Inilah antara tarikan utama yang mengambil pelancong untuk datang ke daerah Pontian ini secara khususnya. Selain daripada industri nenas di daerah ini yang amat terkenal, bukan sahaja di negeri Johor tapi di seluruh Malaysia juga, disebabkan tanahnya ataupun tanah gambut yang amat sesuai. Dan kalau bercakap tentang Tanjung Piai ini dan kawasan Taman Negara ini secara keseluruhannya, ia merupakan tapak ramsar ataupun tanah paya rendah berkepentingan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dan harapnya suatu hari nanti kawasan ini boleh diangkat sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada masa akan datang. Jadi kalau anda berkunjung ke Pontian, jangan lupa untuk ke Tanjung Piai ini. Macam yang saya katakan, titik paling selatan bukan sahaja di Tanah Besar Asia tapi Tanah Besar Eurasia juga, yang merangkumi kawasan dari utara Siberia di Rusia sehinggalah ke kawasan tropika Malaysia ini.
Baiklah, saya kini sudah tiba di daerah yang seterusnya, iaitu daerah Tangkak. Ia memiliki populasi kira-kira 160,000 penduduk dan ia merupakan boleh dikatakan daerah termuda di negeri Johor apabila ia diisytiharkan secara rasmi pada Jun 2008. Kawasan Tangkak ini dahulunya adalah sebahagian daripada daerah Muar sebelum dipisahkan. Dan daerah ini amat terkenal sebagai syurga tekstil dan kalau anda ke Pekan Tangkak tu memang banyak kedai kain lah di kiri kanan. Dan apa yang lebih menariknya ialah di daerah Tangkak ni tarikan paling ikonik ni adalah di belakang saya ni lah, Gunung Ledang, gunung tertinggi di negeri Johor ini. Saya tak ingat ketinggian dia berapa, lupa nak cari tadi. Tapi inilah orang kata apa, tarikan yang menggamit pengunjung untuk datang ke daerah Tangkak ini. Bukan setakat kerana keindahan alam semula jadinya, tetapi kerana legenda dan mitos di sebalik gunung ini yang kita tahu ada susur galur, ada kaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Siapa tak kenal dengan kisah Puteri Gunung Ledang kan? Jadi kalau anda nak datang ke sini, anda boleh ke dua tempat sebenarnya. Ada air terjun dan juga Taman Negara. Kalau anda nak mendaki ke puncak ledang itu, ada dua kawasan lah. Air terjun yang setakat rakaman ini belum lagi dibuka secara rasmi. Tapi kawasan pendakian ataupun hutan lipur Gunung Ledang ni anda boleh lawatilah. Ada bayarannya, dibuka setiap hari sehingga jam 5 petang. Baiklah, saya kini dah berada di daerah yang terakhir semestinya, tidak lain tidak bukan, orang kata last but not least, daerah kelahiran saya, terletak halaman Segamat. Berkeluasan kira-kira 2,825.4 km persegi, terbahagi kepada 11 buah mukim, 3 buah kawasan parlimen dan 6 buah kawasan Dewan Undangan Negeri. Kalau nak ceritakan bermacam-macam trivia pasal Segamat ni, sudah semestinya lah. Populasinya kira-kira lebih kurang 200,000 orang. Dan di belakang saya ini adalah tarikan terbaru di Segamat ini, Jambatan Kereta Api Lama. Ia dibuka apabila sistem kereta api Johor mula beroperasi pada 1909. Dan apabila sistem kereta api baru elektrik dari Kemas ke Johor Bahru siap, maka fungsi jambatan ini berubah daripada jambatan kereta api kepada tarikan pelancongan. Kalau anda datang ke Segamat ini, jangan lupa untuk menikmati durian, sebab industri penanaman durian di Segamat ini memang amat lumayan lah. Durian Segamat ni antara yang terbaik di Malaysia. Dan kalau anda datang ke sini pun jangan lupa mencuba ikan baung, semestinya. Selain daripada kawasan di tepi Sungai Segamat ini, anda juga boleh berkunjung ke Sunrise Farm di Labis. Ada juga Waters Farm di Gemerik. Air panas di Labis, air terjun di Bekut dan juga di Jementah. Dan ada jejak warisan kereta api Segamat kalau anda ke Pekan Lama. Jadi bermacam-macam sebenarnya tarikan yang anda boleh terokai apabila anda datang ke Segamat. Dan saya menjemput anda untuk mencuba sendiri pengalaman berada di daerah ini.
Baiklah, begitulah kesudahan kembara saya untuk kali ini melawat ke 10 buah kawasan ikonik merentas 10 buah daerah yang terdapat di dalam negeri Johor Darul Ta'zim ini. Bersempena dengan Tahun Melawat Johor 2026, bermacam-macam tarikan yang telah pun saya paparkan, alam semula jadi, budaya, sejarah, beli belah, riadah, macam-macam yang anda boleh lakukan di Johor ini, dari Segamat ke Kota Tinggi, dari Pontian ke Mersing dan segala-gala yang ada di dalamnya. Jadi jangan lupa dan jangan lepaskan peluang keemasan ini, kerana kalender pelancongan Johor pada 2026 memang amat sibuk. Pada bulan Julai, kalau tak silap saya, ada festival durian di dataran Segamat. Jadi jangan lupa datang kalau anda memang peminat durian. Walaupun dalam vlog kali ini cuma ada satu lokasi di setiap daerah, tapi sebenarnya dan semestinya bermacam-macam lagi tarikan yang anda boleh jumpa apabila anda datang ke Johor, tak kisahlah daerah mana sekalipun. Jadi luangkan masa yang ada, walaupun sedetik, cuma untuk merasai peluang ini, menghargai tarikan yang ada di Johor ini. Dan insyaAllah anda akan puas hatilah dengan apa yang kami sajikan di Permata Selatan tanah air ini, Gapura Selatan orang kata. Jadi sekian saja daripada saya. Harap anda dapat mengambil ilham daripada vlog ini untuk merancang percutian anda pula di negeri Johor, terutamanya pada tahun 2026. Jangan lepaskan peluang keemasan ini seperti yang saya katakanlah sebentar tadi. Terima kasih kerana sudi menonton. Mehlah Johor, datang ke negeri Johor. Macam-macam ada. Boleh mula di Segamat, naik ETS boleh, naik kapal terbang boleh, naik feri boleh. Kalau anda datang dari Kepulauan Riau, Indonesia kan, naik feri ke mana? Ke kawasan Putih Harbour kan, boleh je. Naik kapal terbang, turun di Senai, naik kereta api, naik ETS, dah ada ke JB Central sekarang. Jadi tak ada masalah untuk anda berkunjung ke negeri Johor ini. Baiklah, jumpa lagi dalam vlog yang seterusnya. Apabila misi saya yang berikutnya, nantikan, okey? Salam mesra daripada saya, Syafiq Ashraf. Jumpa lagi.